Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe. Okay, channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal apa? Kita nak cakap pasal alat ni kita boleh guna lah. Okay, untuk kesan. Sama ada orang ke, okay, main rumah kita ke apa. Okay, so dia sensor alam. Okay, so ni lepas kayu basikal ni sebab tu pakai baju kayu basikal, baru lepas kayu basikal. Okay, so kita nak abang pasal benda tu lah. Okay. So ini dia ni kat tangan Wan ni. Ini dia alam. Okey, alam ni okey, dia rechargeable. Okey, so dia main tu dia bagi kita rechargeable tu. Okey, ini wire rechargeable dia. Kita cuma buka dia ni di belakang dia ni. Okey, dia kita cucuk ni. Ni untuk charge, yang ni untuk USB. Okey, dan ni kita cucuk dekat komputer ke ataupun terus direct power yang pakai USB yang handphone ni tu. Okey, untuk charge dia punya ni. Okey, so kalau kata dia rechargeable satu, dan satu lagi dia ada tu ni. Dia boleh tahan lah cerah matahari. Okey, pasal dia pakai solar. Okey, dia pakai solar power. Tapi kadang-kadang kalau matahari tu tak cukup ke, kalau musim hujan ke apa, mungkin dia akan hilang dia punya power. Jadi kita ambil, kita charge dia balik. So sekurang-kurangnya dia boleh pakai dalam masa 2 minggu. Okey, walaupun dia tak ada apa orang kata tak kena matahari, dia tak boleh charge. Okey, kalau dia boleh charge, dia boleh pergi lama lagi pada tu. Dan dari satu depend jugalah, kalau kata kerap sangat dia bunyi tu, jadi dia akan habis bateri dia cepat lah. Okay. So dia ni orang kata dia detect motion. Okay, motion ni pergerakan lah. So dia detect motion. Okay. So kalau ada benda bergerak dia akan bunyi. Jadi problem dia kat sini, kalau kita pasang benda ni, kita ada pokok, bila angin main, angin tu tolak pokok tu, jadi dia akan bunyi. Jadi kalau kawasan tu lapang, tak ada apa-apa benda pun, so memang dia akan hanya detect benda yang bergerak sahaja. Okey, so berkesan, memang berkesan. Okey, cuma dia punya efektif lah. Orang kata kalau berkesan tu memang berkesan, tapi orang kata daripada segi dia punya detection tu memang berkesan. Okey, lalu ada bunyi. Tapi problem dia satu je. Kalau yang ni Wan beli ni pasal Wan nak halau kera. Okey, kera datang rumah. Tapi bila kita pasang benda ni, dia hanya minggu yang pertama saja kera je akan lompat lari. Tapi selepas tu kera tu takkan lari dah. Dia akan dah terbiasa dengan benda ni. Sebab tu bila kita pasang benda ni, walaupun kita ada benda ni, bila benda ni bunyi, kita tahu kera datang, kita kena cepat-cepat keluar daripada rumah pergi tengok. Jadi dia akan, okey, jadi kera akan tahu bila benda ni keluar, orang akan keluar. Jadi kita halau lah, pegang kayu ke apa ke, batu ke. Okey, kalau ada elastik ke apa ke, jadi dia tahu bila benda ni bunyi, dia kena lari. Kalau tidak, kalau kata dia bunyi saja, kita tak keluar, lama-lama dia tengok bunyi tapi tak jadi apa. Faham tak? Tak ada apa, bunyi saja. Jadi lama-lama esok
Memang. Tapi Wan dah pasang, Wan dah tengok. Memang dia kesan dia macam tu. Bila kita biar dia bunyi tapi kita tak pernah tengok dia, maka dia bunyi saja. Esok dia akan duduk depan alam ni. Bunyi pun dia dah tak kisah. Okey, so jadi bila pasang benda ni, okey, dia bunyi saja kita kena keluar. Pastikan kita pergi halau dia. Jangan dia bunyi kita buat tak tahu. Okey, lama-lama dia tak kisah sangat yang bunyi ni. Dia akan main macam biasa aja. Okey. So benda ni dia cukup mudah. Okey, lepas kita dah charge dia ni dia ni kita tutup balik. Kalau takut nak pergi masuk air. Yang lain semua dia memang waterproof. So dia memang waterproof. So dia ada lubang kat sini. Ni, yang ni kalau kita nak screw dia buka dinding. Ataupun kalau kita nak bagi dia kuat lagi, kita cakok dekat sini lagi satu screw. Kalau tak mau pun tak apa. Okey. Kadang-kadang Wan ikat ni cable tight boda wire je, tak kisah. Jadi senang nak ambil, nak charge. Kadang-kadang kita screw dia, lepas tu kita buka satu screw lah. Okay. So alam ni dia ada 4 mode. Okay. Ni kita nak tukar mode dia ni butang hitam ni. Okay. So bila kita tekan dia sekali, kita tekan dia butang hitam ni sekali, kita boleh nampak. Okay. Lampu dia menyala sekali. Mana ada yang ni mode 1. Okay. Okay. Tekan 2 kali, buat dia gelip 2 kali. Dan ni mode 2. Okay. Okay, tekan 3 kali, dia menyala cepat-cepat 3 kali. Ni mode 3. Okay. Tekan 4 kali, dia menyala 4 kali laju. Okay. So ni mode 4. Kita tekan ni sekali, dia akan padam. So tak ada, dia off. Okay. So dia ada mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Okay. So ada mode yang mode 1 ni dia siang malam. Okay. Siang malam dia akan bunyi dengan ada lampu merah tu tadi. Okay. Mode 2 ni siang malam dia akan bunyi tapi dia tak ada lampu. Okay. Mode 3 ni dia hanya bunyi malam sahaja dengan lampu. Mode 4 ni dia akan bunyi malam saja tapi tak ada lampu. Jadi kita boleh set je. Kalau kita kata siang kita ada di rumah, kita hanya nak detect hanya untuk malam ya. Kalau orang, untuk orang lah. Malam kita nak tidur ke apa, jadi kita boleh set dia mode 4. So dia ada 4 mode. Okay. So kalau kita beli tu dia ada manual, kita kena check. Mungkin ada dia dah tukar dia mode ke apa ke, jadi kita boleh baca kat itu. Kalau dia ada 4 mode, memang mode dia semua macam tu. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Mode bunyi dengan lampu, mode bunyi saja siang malam, ataupun mode bunyi dengan lampu hanya untuk malam, ataupun mode bunyi saja untuk siang, untuk malam. Okey. So kita boleh select dia lah. Okey. So lah ni mai tengok Wan tunjuk macam mana kita nak pasang dia. Okey, so lepas kita dah charge dia ni lebih kurang 8 jam. Okey. So dia dah boleh digunakan dah tu. Okey. So kita ambil tangga ataupun di mana saja kita nak pasang lah. Kalau tinggi kena pakai tangga. Kalau tak payah pakai tangga pun. Okey. So tengok mode apa yang kita nak. Okey. So kita picit. So kita kena perlukan screwdriver lah. Kalau kita pakai screwdriver, kalau kita pakai dawai cakok, tak payah, kita pergi cakok je.
Okey, tu kita dah panjat pasang dah tu. Okey. Tu dia dah bunyi dah, tapi kita tunggu sekejap. Kita panggil dia berhenti dulu. Okey. Kita kena pergi jauh sikit daripada dia. So, okey, dia dah berhenti dah. So dia bunyi tu agak lama juga. Okey, so lah ni mari kita tengok, kita test. Jadi kita kena test tengok dia berkesan ke tak. Okey. Tu. Jadi dia memang dah detect dah tu ah. Tu dia bunyi. So dengan ada lampu sekali. Okey, so lampu tu kita guna untuk malam. Kadang-kadang hujan ke apa, kalau kita dengar pelan-pelan saja dia punya ni, nampak? Okey. So dia untuk detect pergerakan. Okey, so boleh beli online, tak mahal sangat. Dia lebih kurang dalam, bang rasa dalam apa? Dulu beli dalam RM10 lah satu. Dah ni tak tahulah harga dia berapa ni, dah beli lama dah ni. Okay. So sekian saja untuk hari ni. So jangan lupa subscribe channel ni. Assalamualaikum.